Hey guys, Warwick partner come back to my channel. Iskandar ya. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, hari ni tak ada konten lah. Tapi disebabkan aku tak ada konten hari ni, aku tetap buat video juga. Okay, kita buat video ni enjoy-enjoy lah, sesaja je. Untuk hiburan orang kata kan, untuk hiburan. So macam ni, mulanya contoh macam ni, yang aku tak boleh buat konten hari ni ada bersebab tau. Ada sebab. Hampa kena dengar dulu apa sebab aku. Apa sebab aku pasal apa aku tak boleh konten. Sebabnya macam ni. Dari hari tu lagi, aku ingat aku nak tengok cerita Duyung. Yang Duyung baru-baru ni kan, yang dia pun kata tak syok tu, yang orang kata apa, sisi ekor tak real lah apalah. Aku tengok cerita Duyung tu lah. Walaupun aku tengok kat TikTok tu banyak yang komen macam, apa ni tak syoknya. Aku tu dia bagi rate 3/10 dia bagi rate. Bermakna cerita tu memang tak best lah. Tapi aku, jenis aku macam ni, selagi aku cuba, selagi aku tak cuba, selagi itulah aku tak tahu. So aku kena cuba lah dulu kan. Aku nak try dulu tengok macam mana. Bak tiket apa duit tak apa, aku tak kira sangat. Macam setengah orang kan, macam dia tengok wayang tu, dia banyak tiket mahal, tahu-tahu cerita tu tak best. Lepas tu mulalah fikir kepala otak mereka nak refund lah apalah, macam nak minta balik duit mereka. Tapi aku tak apa, geno tak apa weh. Okay, aku geno tak apa. Walaupun harga mahal tapi tak apalah. Aku ni tengok wayang pun jarang-jarang, bukannya selalu. Depa tak macam depa kaya Melana, tak apalah boleh tengok hari-hari wayang. Tapi kita dok lah, kita jarang-jarang, kadang-kadang dalam sebulan sekali macam tu lah. Aku pun kadang-kadang macam tu lah. Waktu kalau aku tengok pokai lah, kalau aku ada duit, aku macam ada duit lebih sikit, boleh lah dalam sebulan tu, bukan sebulan, dalam seminggu tu 2 ke 3 kali. Nice. 2 ke 3 kali jugalah aku tengok. Tu pun aku nak tengok lah macam hari-hari tu cerita apa yang viral. Aku tengok lah macam Papa Zola ni, aku tak tengok lagi cerita yang cerita baru ni kan. Tu pun aku tak tengok lagi, kawan aku je tengok. So cerita Papa Zola tu, kawan aku kata boleh lah syok lah, macam laku jugalah dalam sehari tu dia boleh dapat berapa juta tah ke lebih tah, yang aku tengok dekat TikTok ni kan. Aku scroll TikTok. So cerita tu aku tak tengok lagi. Duyung yang kononnya kata tak best pun, tu pun aku tak tengok lagi. Tu cerita apa lagi, yang cerita apa ni, yang ada poster tu. By the way, yang cerita Duyung tu juga, orang kata poster tu dia buat dari AI. Macam biasalah zaman lalu ni zaman AI kan, mereka boleh guna macam-macam lah untuk buat video. So aku disebabkan tak ada konten ni, aku usaha jugalah buat video untuk apa tengok, untuk hiburan, hiburan semata-mata. So aku ingat esok aku nak pergi tengok, tapi dekat Kangak Jaya Mall Perlis ni kan, yang baru buka ni, dia cerita Duyung tu dia tayang pukul 5 petang, apa tak? 5 petang dah lah, tayang 5 petang. Dalam sehari tu sekali je, betul tak? Sekali je dia petayang. Sekali ada, tak macam Amas Central tu boleh lah dalam 3 ke 4 ke 5 kali. Contoh macam 11 pagi, lepas tu 11 pagi tu lepas cerita Duyung tu, cerita Papa Zola pula, lepas tu dalam pukul 1.30 tu dia petayang pula. Lepas tu habis tu pukul 5 petang pula. Tapi aku duk fikir kan, macam kat Kangak Jaya Mall ni
depa tayang sekali sebab dah tahu kot macam contoh tu tak best. Tapi aku tengok dekat FJC tu kan, dia macam memang betul weh yang Pak Cerita Duyung tu dia tak ramai pun yang tengok, apa tak? Lagi-lagi yang apa ni, aku tengok FJC tu yang esok punya. Sebab depa ada booking awal kan. Depa yang Kakayom Melano ni depa selalu booking awal. Tak macam aku ni aku tak ada apa ni online transfer. Aku macam bayar apa-apa cash. Semua cash. Tak ada apa macam duk dalam bank ke apa ke, tu tak ada weh. Aku guna cash tu. So sebab cash tu lah aku kena pergi sana lah. Sebab aku mula tu aku try dah nak pergi apa ni macam mana, nak beli online. Tapi online kerja ada apa, online mana boleh cash. Online dia kena banyak siap-siap lah. So sebab tu lah aku kena pergi. Tapi aku tak tahu lagi nak pergi Amal Center ataupun Kang Jaya Mall. Antara dua tu. Sebab aku tengok dua tempat tu harga berbeza, apa tak? Berbeza. Macam Kang Jaya tu hari ni saja, hari ni RM15. Lepas tu esok tu pula, apa tak? Esok 29 hari bulan 12 harga RM14. Dia turun RM1 je. Berbeza dari Amal Center. Amal Center tu berapa ringgit? RM19. Naik berapa dah? Naik 5 dah. Naik RM5 pula. Sebab hari tu ni yang aku tengok dekat Amal Center tu, dia harga dia RM14. RM14 je yang apa? RM14 dia tak lebih pun. Lepas tu time Cerita Duyung baru mula dia tayang 25 hari bulan kan. Time tu lah harga RM14. Lepas tu bila aku tengok kat Kang Jaya tu pula, Kang Jaya Mall, dia RM14 juga sama. Lepas tu bila aku tengok kat Amal Center tu 26 hari bulan, dia naik harga pula, apa tak? Betul aku pelik tak, pasal apa pula dah naik harga. Selalu aku tak pernah jumpa lagi weh kalau tengok wayang ni. Mana-mana tempat je sama je, macam cerita hantu tu aku tengok yang Pengabdi Setan tu RM20. Lepas tu aku telah tengok lah yang keesokan harinya tu pula kan, tetap RM20. Time tu aku tengok kat Amal Central lah, bukannya kat Kang Jaya Mall. Sebab Kang Jaya Mall baru buka 19 hari bulan tu ni. Tapi yang aku duk cadang tau, aku cadang macam mana yang apa. Aku cadang aku nak pergi rasmi sekali dengan depa 19 hari bulan tu, tapi hari Jumaat pula. Hari Jumaat memang tak dan yang apa, tak dan. Aku nak kena sembahyang Jumaat lagi kat masjid. Lepas tu macam tak dan lah. Dia macam tiba lah persepa pula aku nak pergi rasmi kan. Bagi depa sudah lah, tapi aku nak cuba sebenarnya. Aku tak pernah merasa lagi, betul. Aku tak pernah merasa lagi nak merasmikan mall. Sebab aku tak pernah rasa tu lah yang aku kena pergi tu. Tapi sebelum 19 tu lagi aku pergi dah. Aku tengok macam tempat tu depa tutup lagi. Macam aku nak tengok lah tu pun ada hari yang pergi tak. 19 tu buka, 18, 17 macam tu depa mula masuk apa tak. Mungkin depa nak set up semua kan. Nak set up apa semua. Lepas tu depa nak cuci apa semua. Sebab kawan aku ada seorang tu, dia kerja cleaner. Tidak ni, dia asalnya kerja Unimap. Tapi aku pernah lah check dia tu kan. Yang aku minta tolong dia apa ni, tolong bayar barang-barang aku tu, barang Shopee tu. Tahu depa alih dia ke apa ni, Amal Center dah, dekat Kang Jaya Mall. Lepas tu tak apa. Disebabkan tu lah aku pening kepala. Aku nak pergi Amal Center ke nak pergi Kang Jaya Mall esok. Sebab kalau Kang Jaya Mall dia pukul 5 petang. Apa ingat aku larat akan nak tunggu. Aku penat nak tunggu pukul 5 petang. Tapi depa tayang lambat-lambat pun harga murah berbanding Kang Jaya. Berbanding Amal Central. Amal Central RM19.
Tapi hampa bayangkanlah macam kalau aku pergi Kangkak Jaya, aku pergi Kangkak Jaya Mall, depa tayang lambat-lambat pun RM14. Lepas tu dengan duit minyak lagi, duit minyak dalam aku minimum kan RM20 lah kan. RM20 saja aku pergi. Tu pun tanpa makan. Kalau aku makan, dia naik harga lah. Lepas tu kalau aku pergi Amal Central, pula, harga tiket RM19 dah. Lepas tu naik train pergi balik RM8 dah. So 19 capat 4 berapa? Aku gagal mat tau. Hampa tulis dekat komen tu apa dia. Aku sumpah dia, aku bengong sikit buat matematik ni. So hampa kira lah hampa kalkulator. 19 tambah RM8. Lepas tu duit Grab pula. Jangan lupa Grab dah aku pergi seorang-seorang pun macam memang tak berbaloi lah, tapi aku penuh pergi seorang-seorang. Aku pergi seorang-seorang yang pun Okay. Nasi selamat okey. Grab tu pun RM4, ada yang RM5, RM6, RM7, tapi time aku pergi tu RM4 je. Lepas tu RM4 pergi balik RM8 juga. RM8 campur RM8 campur RM19 berapa? Tu tak termasuk makan lagi. Cuba hampa tambah kalkulator tu. So bagi aku kalau nak okey, nak jimat sikit, memang pergi Kangkak Jaya Mall lah. Tapi itulah, dia macam ada untung dan rugi pula no. Kalau pergi Kangkak Jaya Mall tu, dia tayang lambat tapi murah, harga murah. Ingat esok ni aku nak duduk rumah, nak pergi mana je. Nak duduk rumah, nak buat apa tu. Pergi apa ni, Amal Central pun macam tu jugalah. Amal Central dah tayang awal pukul 11 pagi esok ni. Esok 29 hari bulan, depa tayang 11.30 pagi. 11.30 pagi depa tayang. Lepas tu pukul 1.30 pula aku tengok apps tadi. Lepas tu pukul 5. Lepas tu 5 petang lalah kali 8 petang. Kira berbanding Kangkak Jaya Mall ni dengan Amal Central. Amal Central ni punya cerita duyung tu, dia pun tayang banyak kali juga dalam sehari tu. Mungkin lah sebab Kangkak Jaya tu kan berbuka kan, macam terai-terai. Sebab berbuka. Lagipun Kangkak Jaya Mall ni 2 tingkat lah. Dia tak lebih pun. Aku pergi hari tu ni yang aku buat vlog tu kan. Kalau hampa tak tengok lagi, hampa boleh tengok lo ni. Jangan tengok lo ni, hampa tengok dulu video ni. Hampa layan dulu video yang aku lo ni. Habis video aku lagi, barulah hampa pergi kat vlog tu. Tu pun memang apa ni, makanan dekat Kangkak Jaya Mall tu memang mencekik darah yang putera. Aku yang hari tu ni, ayah aku suruh beli ayak Bandung tu kan. Ayak sirap Bandung tu RM3 6 kupang. Kalau sirap biasa tu RM3 4 kupang. Berbeza 2 kupang. Memang mahal putera. Sizzling tu adalah dah RM10. Macam Lotus dengan Kangkak Jaya Mall tu, rasa Lotus tu lagi mahal lagi. Dia betul-betul mahal lagi. Lepas tu nasi ayam tu dalam RM12, RM11, RM12 macam tu lah. Tapi biasalah mentang-mentang lah nak buat mall, dia harga mahal macam kat darah. Palih pun. Palih lah katakan lah. Negeri paling kecil. So tak apa, aku tamatkan dulu video aku pada kali ni. Kita jumpa di next content tau. Aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa yang sudi like, comment and share. Dan terutamanya kepada hampa yang klik video ni. Untuk ni apa ni, aku nak ucapkan terima kasih lah. Lagipun aku nak minta maaf juga sebab hari ni aku tak dapat buat konten. So aku dapat cerita macam ni je lah kat hampa. Tu pun aku rasa puas hati sebab aku dapat hiburkan hati hampa. Thank you juga tau sebab dari mula sampai habis hampa tengok video ni.
Hampa tengok video ni sampai habis. Kalau ada iklan ke apa, hampa jangan skip tau. Thank you juga support aku dari mula sampailah ke law ni. Subscribers aku mencecah nak dekat 7k. Hampa tolonglah subscribe lagi bagi ramai-ramai. Aku nak dalam minimum lah dalam 10k macam tu. 10k macam tu. Tertry lah. Okay. So, kita jumpa di next content tau. Aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT. Dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan. Okay. Semoga sukses selalu dalam bidang hampa. Sabes tak? Aku macam dengar bunyi tu. Okay guys, by the way, esok jangan lupa MV Oh Ibu cover by Iskandar pukul 9.30 malam di YT Iskandar official channel. So jangan lupa stream, jangan lupa dengar tau, cover by Iskandar. Okay, tak apa guys. Stay jaga diri baik-baik tau apa. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Selamat malam.